Kerongkong kita ini, tuan-tuan puan sekalian, kita bayangkan dia macam ada saluran ke bawah. Jadi dekat saluran ini adanya 6 huruf yang terbit daripada halkum kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, halkum kita ni kita pisahkan kepada 3 bahagian. Di mana bahagian atas halkum adalah huruf kha dan ghain. Sebab apa kita kena tahu perbezaan setiap huruf? Kalau kita baca Al-Quran, tersilap saja satu huruf, dia akan berubah kepada makna yang berbeza. Kalau makna yang baik, maka tidak masalah. Kalau makna yang buruk, makna yang teruk, maka wal'ayazubillah berdosa hukumnya. Okey, yang pertama, sebutan huruf kha kita nak sebut apabila kita macam nak buang kahak. Dia di kawasan atas halkum kita. Kha, 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 ghi, khu, kha, ghi, khu, bakhu. Kha, ghi, khu, bakhu. Okey, itu huruf kha. Adanya macam kita nak buang kahak. Macam tu. Ghain pula, ghain dia macam masuk dalam sikit. Ghain. Ghain, ghain. Ghiru, baru, baru, baru. Okey, boleh dia sudah masuk dalam sedikit. Itu perbezaan huruf kha dan ghain. Kemudian kita tengok pula perbezaan huruf ha pedas dan ha bulat. Okey, huruf ha pedas kita kena tekan di halkum sedikit. Kita kena tekan huruf ha ketika mana kita nak sebut huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Itu huruf ha, tekan di halkum. Kemudian huruf ha, hi, hu, bah, kita tak perlu tekan halkum kita, cukup sekadar kita sebut ha. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, ada beza juga pada huruf ain dan huruf a. Sama juga konsep macam ha, kita kena tekankan suara pada sebutan huruf ain. A, ai, au, ba. A, ai, au, ba. Okey, boleh tekan suara a. Kalau a, sama juga konsep macam ha, kita tak tekan suara, cukup sekadar a. I, u, ba. I, u, ba. Ada beza dengan a. Jadi huruf-huruf halkum ini kan tuan-tuan puan sekalian, dia ada 6 huruf yang mana setiap hurufnya ada perbezaan. Kadang-kadang kita ingat huruf ain tak ada beza dengan a. Huruf ha tak ada beza dengan huruf ha. Hakikatnya ada perbezaan. Jadi Ustazah harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Kalau kata ada yang nak Ustazah ulang, boleh saja ulang.